Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dua pegawai imigresen di KLIA telah ditahan kerana disyaki menerima rasuah sebanyak RM400,000. Mereka dipercayai menerima wang daripada ejen tertentu untuk meluluskan kemasukan warga asing tanpa pemeriksaan yang sepatutnya. Tindakan ini bukan sahaja melanggar undang-undang tetapi juga menjejaskan keselamatan negara serta mencemarkan imej perkhidmatan awam. SPRM kini menjalankan siasatan lanjut bagi mengenal pasti semua individu yang terlibat. Sekian dan terima kasih. Rudy, datang sini kejap. Ada urusan sikit. Aku nak settlekan dengan kau. Yang antara aku dengan kau. Okay. Ya, Cik Anas. Ada apa? Macam ni. Aku straight to the point. Ada 3 orang pelawat daripada luar negara. Diorang ni dah bayar. Okay. Kenapa diorang bayar? Sebab diorang nak cepatkan segala proses. Diorang tak nak ada sekatan yang ketat. Just bila diorang lalu, just engkau lepas je. Lepas. 3 orang. Kau cam 3 orang ni, kau lepas. Benda tu. Boleh. Ada juga habuan untuk kau. Jangan risau. Aku bagi RM5,000. Boleh? Cukup. Encik, ini berat ni, Cik. Ini rasuah, Cik. Baru minggu lepas, 2 pegawai KLIA kena tahan sebab benda macam ni. Melibatkan RM400,000, Cik. Ini saya tak apa, Cik. Alah, Rudy. Diorang yang kanta itu sebab diorang tak pandai cover. Diorang tak pandai buat kerja. So, sekarang ni, aku dengan kau. Kita buat benda ni senyap-senyap. Dan aku pun dengar kau pun macam memerlukan duit. Kau pun ada masalah dari segi kewangan, betul? So, inilah cara dia untuk senang kau naik pangkat dan untuk senang kau buat duit. Boleh? Baik. Saya perlukan masa untuk berfikir. So, bagi saya ruang, Cik. Boleh? Assalamualaikum, Mak. Abang tinggal kerja nanti saya pergi kemas. Rodi, kamu okey kan ni? Kenapa kamu nampak kusut betul ni? Ada apa-apa berlaku di tempat kerja yang Mamak tidak tahu? Kamu okey di tempat kerja ni, Rodi? Mak, saya nak bagi tahu Mak ni. Pegawai tempat kerja tawarkan saya duit itu buat kerja salah. Untuk mempercepatkan kemasukan pelawat. Dia ajak buat salah. Mak tahu kan, Kela itu macam mana? Ya, ada Mamak dengar tu. Tapi satu je lah pesanan Mamak. Dari kecil Mamak jaga kamu. Mamak selalu pesan dengan kamu kan, kita sebagai manusia jangan berani ambil hak orang lain, ambil rezeki orang lain. Sebab kalau kita ambil rezeki orang lain, tiada keberkatan dalam hidup kita. Sampai kita mati, tiada keberkatan kalau kita ambil hak orang. Kamu faham kan itu, Rodi, apa maksud Mamak? Mak, saya takut, Mak. Kalau saya tolak, nanti saya lagi kena tekan di tempat kerja tu. Tidak mengapa lah nak, yang penting kamu sudah jujur, kamu sudah pilih jalan yang betul. Kamu tahu kan kenapa negara kita ini makin rosak? Nah, sebab wujudnya orang-orang seperti ini yang bertugas tapi tidak jujur dalam melakukan tugas, tidak prinsip, tidak berpendirian dalam menjalankan tugas, mengambil jalan yang mudah untuk kesenangan diri sendiri. Mak bangga dengan kamu sebab kamu sudah pilih jalan yang betul. Tidak mengapa lah nak, setiap kebaikan tu Allah akan balas dengan kebaikan juga. Tidak rugi kita jujur. Silakan duduk, Rodi. Ya, boleh saya bantu? Kenapa Rodi nak berjumpa dengan saya? Macam ini, saya sangat tertekan. Pegawai saya ajak buat duit dari Jen. Dia bagi tahu yang imbalan sangat memuaskan. Rodi, dalam agama apapun, rasuah itu salah. Dia merosakkan masyarakat. Islam jelas menyebut pemberi dan penerima rasuah adalah berdosa. Rodi sendiri pun tahu benda tu. Mana yang baik dan mana yang buruk. Kan? Tapi, itulah cara saya terspeed ni. Kalau saya tolak, saya takut dimusuhi. Cuba Rodi pegang prinsip ni. Bila kita jaga amanah, Allah akan jaga kita. Ingat, rasuah bukan saja salah kepada negara,
tetapi mengundang bahaya kepada keselamatan rakyat. So, sekarang Rodi dah faham kan? Saya harap Rodi ambil yang baik lah. Okay? So, sekarang Rodi dah solat dah. Kalau belum, kita solat dulu lah ya. Puan Siti, saya datang ni nak dengar dan benar-benar perlukan nasihat. Pegawai kanan ajak saya terlibat rasuah. Dia kata semua orang keliru. Okay, Rudy. So, inilah sebabnya kenapa universiti ajar kita etika, undang-undang dan integriti, sebab kamu perlu buat analisis tentang satu situasi tu supaya kamu boleh decide sesuatu keputusan dengan profesional yang matang lah. So, apa yang kamu kena buat adalah kamu kena tolak surat tawaran tu, and then kamu kena simpan bukti mesej mesej arahan ataupun saksi jika ada, and then kamu kena buat laporan kepada unit integriti ataupun kepada SPRM. Puan, jadi saya perlu bertindak? Ya, integriti bukan hanya berlaku di dalam buku, tetapi ia juga tindakan yang berani untuk melawan salah laku. So, Rudy, macam mana? Dah fikir? Duit masih ada. Kau on ke tak? Dan bagi aku, kalau aku dengan engkau, kita boleh buat lebih lagi. Kita boleh buat more. Kita boleh buat lebih banyak. Macam mana? Cik Anas, saya dah fikir masa-masa. Saya nak tegaskan di sini, saya tak nak terlibat dalam kes rasuah ini. Dan saya dah laporkan hal ini kepada unit integriti. Kau ingat kau siapa? Tak, kau tengok sini. Kau ingat kau siapa? Ini cara kerja dekat KLIA, ini cara kerja aku. Faham? Kau siapa? Bukan, Cik. Ini cara orang tak berintegriti. Saya tak nak jadi macam 2 pegawai hari itu yang kena tangkap. Tuan, tak boleh tuan. Kes 2 pegawai imigresen KLIA yang ditahan kerana rasuah bernilai RM400,000 membuktikan bagaimana integriti boleh runtuh jika seseorang itu hilang nilai moral. Tetapi Rodi mampu menolak rasuah kerana institusi keluarga membentuk nilai murni dan kejujuran, institusi agama mengingatkan tentang dosa, amanah dan tanggungjawab, institusi pendidikan membimbing ke arah etika, undang-undang dan keberanian melapor. Apabila 3 institusi ini kuat, masyarakat dapat melahirkan individu yang berintegriti tinggi dan mampu menolak rasuah demi negara.